Liza. Warna. Pakai biru dia kata silver. Itu masalahnya. Kali Metallic blue ke lah. Metallic blue. Blue black pula lagi. Satu lagi syarat. Bukan baju UiTM. Tak letak. Mana boleh syarat tu main hang? Boleh lah. Baru bincang laksana terus. Mana boleh? Kita batal pula. Batal pula. Hei, tentatif tu baju awal dah Okey, dah sampai. Jom. Okey, turun dulu Kiman. Bigo. Careful. Okey. Jom. Oh, dah sampai Cili Kampung. Lagi Biru pantai. okey, biru lepas. Mana birunya? Tak ada. Kata biru jalan. Ni ada ni. Shade apa dulu? Shade of blue. Seluar blue. Navy blue. Tak nampak langsung biru dia. Kalau Dia bukan biru. Dia tak boleh makan kat cili padi dia. Nama dia Powder Blue. Popiah. Bukan biru dia makan kat popiah. Try to make it 8.5 kan? Halo. Boleh. Lalu tu apa? Okey, ni Cili Kampung. Weh, baju batik kan? Okey, tengok mana. Wow. kita ada macam ajar semalam sebiji lebih merah. Apa dia buat? Aku rasa beli murah je. Bawah 50. Baru. Light, beli light. Sedap tau. Karun, adik itu yang cakap kan, bang, ini banyak sangat. Okey lah kita kurang cantik. Kau bilang kan, dia suruh buat tu lagi jangan. Dia dapat buku ke aja? Dapat buku. 8.5. Oh, 9.5. Mana? 9.5. Tak, tolak lagi sikit. Gibran tolak lagi betul ya. Kan? Pada aku. Okay, next. Ini pula cakap kau. Alah, kalau letak sini warna pink. Mami dah nak? Dah. Sikit je. Tweak dorang tu ikan masak kicap. Masak kicap. Kita nak pakai tak ada sudu ke? Tak ada sudu. Jom basuh tangan dulu. Pakai sabun. Kita mix of everything lah. Oh, ha.
blueberry. Deko. Saya pun nak pakai blueberry. Okay. Dan So you okay? Aku nak urut dulu kan jalan dulu. beratur. Alhamdulillah habis semua makan. Habis semua. Tiada pembaziran berlaku. Jiran air pun habis. Masih ada lagi pidot. The light ke? Saya pun rasa sini juga. Tapi Kak Ha. kata mungkin ikut environment dia macam lagi santai. The light kan macam dalam hotel tersusun. Tapi saya rasa sini lagi sedap. The light tu tak ada rasa nak repeat. Dia rasa Betul betul. Sekali dah okay. Noted. Kita masih menunggu Kim dan peserta akhir Ananiza. Saya rasa bil keseluruhan sejak 1,000 lah. Sejak 1,000 ke bil. Hari tu kita makan banyak lagi Banyak lagi. Ada dessert bagai. Tapi dessert pun share-share itu. Ya, tapi ada dessert. Dia berasak-rasak tu. Lepas itu 1,000 lebih. So yang ni 1,600 rasa hari tu. 1,600. So yang ni 1K. Kurang kot 900. 800 ke 900. Okey, kak pizza 8,900. Pidot I rasa tak sampai. I rasa dalam 67. You I rasa 900. 900. K 600. 600 something. Oh, hari tu pun order minuman asasi. Hajar berapa? Bill 500. You? Oh, 600. Tapi rasa macam 700 juga. Okey doktor, rasa bil berapa? 78. 78 juga. 6. Okey doktor. Pemenang tak ada hadiah halah. Apa dia? Harga berapa? Total bil. Harga ni ya. 750. 750. Akak tadi dah teka 700 Nasril 8. 30 tak aku tahu harga dia. Ana? Asal bayar je tak tengok bil dah. Okey. Fine. Okey, kita tengok lah. Kita tengok siapa yang betul. Tada! RM654.80. Hey! Okey, RM650. 6.5. Dah betul lah. Kira dah jadi RM1,000 lah. Pemenang.
baloi kau sebenarnya. Tambah kurma mana? Tapi manga sedap juga. Kan sedap kan? Tadi dia Mana masuk masak on the spot. Bagi ai. Baloi. Baloi. Dia ada pelbagai. Tapi mak kau sedap. I will repeat. I will repeat and close my eyes. Yes. Repeat. Yes. You just do what you need to do bang macam tu eh. Swipe my card. Baik dia lah marah. Kasih macam mana. Kan. Kasihlah. Nanti nak tengoklah Google review mak kau tu. Mungkin ada orang kena cakap mahal. Mungkin orang kata jadi terpaksa. Kerang okay. Dia yang kena habis. So kita je kan. Shall we? Let's go. Shall we? Okay, let's go. Tak ada hobi nak urut. Kabel urut juga ke? Tak. Macam nak buat bilik. Ha? Room service. Room service. Oh. Jam. Dah habis konten nak balik jam. Jam. Jom ambil gambar. Jom. Okey, bye-bye Cili Kampung. Bila lagi datang? Tak tahu. Jangan tanya. Jangan baju lagi. Jangan baju. Ni restoran apa? Oh, so, See you tomorrow. duduk sini. Okay, jom balik. Okay, kita nak jalan-jalan kat pantai waktu malam pula. Hai Noha. Hai Dana. Kita nak pergi pantai nak tengok fire show. Oh, kan? Tapi dia kena lalu atas ni lah, nanti ada van. Okey. So hari ni adalah hari Jumaat. Semalam tak ada fire show, mungkin buat weekend je fire show. Jadi kita nak try pergi tengok lah dekat pantai ada tak fire show malam ni. Iban nak tengok fire show tak? Nak. Okay, Noha telefon Mami, beritahu Mami kita dah keluar hotel. Call Mami. Mami dia So, okay. Hopefully malam ni adalah orang buat show fire show lah. Okay. So kita keluar hotel nak pergi ke pantai, tak adalah jauh sangat. So belakang ni hotel kita. Yang ni pun dah hotel, bukan hotel, Cenang Mall. So dekat je. Tapi berjalan sikit lah. Tapi okey saja. It is dia pun kata walkable. Bola restaurant. So ini dah Cenang Mall. Jalan terus lagi. Lepas tu kita lintas jalan, dah sampai dah pantai Cenang. Yang mana? Jadi Nuha nak ke? Tak nak. Tak nak. Ibu nak buat apa? Dua. Nak dua je dik. Dik bagi ni satu, lagi satu. Nak dua je. Lagi satu Giban? Coklat. Ni. Yang ni satu. Semua sama harga Nak tahu coklat satu. Pilih mahal-mahalnya yang ada coklat mahal. Betul. Jus. Kita lintas kat depan apa? Ni Cenang Mall.
Lalu kat sini lah. Senang spa. Ada orang ke dalam tu. Ni robot betul ke ada orang dalam tu? Ada orang kat dalam tu. Ha? Macam kat yang red tu. Dia nanti jahat ke baik? Ha? Kau nak peluk dia tak? Tak nak? Dia takut ke? Takut? Ke nak hak yang warna red? Jom kita tengok kat pantai pula lah. Jom. Jom. Ada ke fire ni? Oh, apa tu? Okey, sekarang kita nak tengok fire show. Best tak? Best lah. Full. Tu je. Tapi kita boleh tengok kat belakang ni je. Nak masuk kat sana tu kena bayar kot ataupun kena beli air. Tapi kita boleh tengok kat sini kan. Nak masuk kat mana? Tak boleh kena beli air. Tadi yang kat tamun tu lagi hebat eh. Ni. Mesti lagi pulang kamu. Ui. Lama tak kena fire show. Sudah nak mengepau. Dah saya wimo orang tu je. Ya bang. Sekali. Okey. Sini ni. Ni ada ni. Yang ni. Tarik ya. Udah Arik. Good boy. Good boy. Ah tu dia tu mana? Ada kau yang warna pink. Dengan kau yang. Adik warna biru.
sikit, jauh sikit. Okey, situ sini. Tangan tu jauh sikit depan tangan. Atas lurus. Dia tak ada macam ni dekat sini. Okey, dapat tu. Dapat lah. Ulat weh asap dia tempat ambil tadi. Tu dia elok. Duduk sikit. Tapi dapat. Jom kita cari toilet pula sebab dah nak sikit perut. So kat sini Sebab tanya adik ni tadi, dia jaga toilet. Kita pergilah situ. Sebab ada toilet, public toilet kat sini. Kita dah jenuh nak pergi mall depan tu ataupun balik hotel. Okay Mas Adik. Tu pun Tandas Awam. Let's go. Kan okey, jom. Sawam. Kena bayar tak? RM1 Tandas Awam. Kena bayar RM1. Adik boleh pergi sendiri ke? Adik nak teman ke? Noha teman. Duduk sini. Banji. Faham. Itu ini. Tak dapat saya window. Cash boleh? Cash boleh. Nah, Okey, masih dalam Betul. perempuan kanan. perempuan kanan nah. Ya. Jom. Kita tunggu Nuhak dan okey. Yang Telur paling sedap. Telur apa paling sedap? Telur goreng. betul. Ke telur rebus? Tak. Habis? Yang tadi tu betul. Telur goreng. Iban suka makan telur goreng ke? Ayam yang mana paling special? Ayam special. Ayam KFC. Betul. Lagi? Kita pernah tak tidur shop. Tengok Shark. Ha. Pernah? Kat dalam TV kan, kat Netflix kan. Dia mainkan orang kan. Lagi? Lagi mana jawapan jawapan pihak. Mana sikit. Mana nak boleh tak ambil hudud kan? Apa? Boleh tak ambil hudud tapi guna air apa? Boleh tak ambil wuduk tapi guna air apa? Air pipe. Betul. Lagi jawapannya. Pintu mana yang paling special? Ha? Special. Apa yang special? Pintu. Pintu? Tak tahu? Okey, satu. Apa jawapan dia? Ini satu jawapan. Ha? Tak ada jawapan? Dia tak tahu jawapan. Iban pun tak tahu jawapan? Pintu rumah. Kereta mana yang paling hebat? Kereta. Mana Kereta paling terbang. hebat? Kereta Tesla. Ya. Alah. Saya. Dah. Okey tak? Oh, okey tak? Oh. Okey, jom. Donat. Ambil donat. Apa bagi tu? Dia Kotor hari tu.
Masa pergi raya kat rumah Omar kan kena dekat belakang backhoe. Apa? Yang bakar pokok. Belakang backhoe. Tu yang baju dia kotor. Ni nak pergi tempat tadi ke? Jalan-jalan. Lagi jalan-jalan kat kedai? Jom. Jalan-jalan kat kedai-kedai kat depan sana. Nuhat. Suasana waktu silam. Ada Cina Langkawi, ramai orang. Kan? So Nuha, mission, what is your mission right now? I'm trying to find keychains. For your friends, isn't it? Yeah, and also for myself. Why kitchen? Why not chocolate? Okay, kita kena cari souvenirs punya store. Tapi kat sini banyak jual shirt. Kan? Jual shirt. Pharmacy. Bikinis. Thank you. Don't touch anything, just look. Ni ada apa? Oh, dia biasa. Ni kedai coklat. Coklat lagi. Tadi kata tak lalu sini lagi. Oh, sebelah situ pun ada. Wah, smoothie. Baju, kitchen, tak banyak lah rumah kitchen. Kitchen yang macam zaman dulu-dulu punya kitchen. Kan? Wah, ni apa ni? Rasa Senang Villa. Bracelet tu ha? Oh, kena bracelet. Yang mana? Gimana nak ni? Macam pensel ni? Ni? Pegang dulu. Pegang jap. Nak pensel juga? Tak nak siput? Oh, ada bakul lah yang macam kan. Adik pegang bakul. Okay. Iban ambil lagi dulu. Yang tadi yang cantik tu tak ambil. Ambil yang sama, lebih kurang sama. It's okay. Yang ni siput ni ambil 5. Yang ni ada ni orange, ada green. Siapa yang nak warna green? Tapi yang ni tak cantik punya siput. Warna blue cantik juga. Siapa yang nak warna blue? Ada orang yang warna orange ke? This one ada ni small bottle, ada sprinkle inside. Ini ada cantik. Yang ni tak nak, botol kecil tak nak. Ni warna biru sikit. Ada different colours kan? Yeah. This is more like a turquoise. More turquoise. Iban pensel dua tu tadi. Kat bawah ni. Jadikan 10 lah. Nanti Dana boleh belikan. Dana belikan kawan Dana tak kitchen?
Ada? Pergi ambil satu. Cukupkan 10. Lagi 2. Dana nak pilih. Nak macam tu ke? Macam yang macam ni ke? Nak macam pensel ke? Ni ke? Macam ni ke? Lagi 2. Tu ada pineapple. Ada flower, ada pensel juga pun boleh. Dan mana? Temikai. Mikai bang? Semua sama. Sama je bang. Ni nak papaya, ada mixed fruit. Tak nak temikai je. Dah pukul, kita nampak 9.54. Kita balik awal sikit lah hotel. Sebab Dana sakit perut. She's not feeling well. Tengok duduk pegang perut. So kita balik ke hotel kita. Let's go. Tengah sakit perut. Okay. Wah, penat tak jalan? Dan kita tengok Giban dah beli apa kan? Dah beli aiskrim, dah beli tembikai, dah beli air. So ni view hotel waktu malam. Wah, cantik. Very nice. Mercure Hotel. Jom. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Penat tak jalan? Dah. Jalan-jalan. Pergi masuk hotel. Jom. Dah sampai dah. Jom. Jom. Tahan kita baring sapu minyak. Kita Ban come. Okey, dah sampai dah. Sedikit lagi. Kucing tadi tu menghadap ke sini. Ada dah ubah. Tengok tempat lain pula. Tadi menghadap ke depan. Oh, bestnya dia mandi swimming pool lagi lah. Ini lagi. Dia buka sampai pukul 10. Jangan pergi. Saya ambil kunci sekejap Go. Nah, kunci kita. Lampu tak warna hijau. Baru buka. Tolak. Pulaslah, tekan ke bawah. Sekejap. Tekan. Tapi okey. Assalamualaikum. Okey dah kat slipper. Jom. Alright, jom slipper tu. Macam tu. Kami harap dulu. Okey. Air.
Jadi ambil minyak Okay. So this is the strawberry ice cream by Kak Jajan. So we're taking off the sticker. Tada! It's 3D, guys. Can you see? It's perfectly carved. Here you go, Duran. So this is mine, also by Kak Jajan. This is a peach flavor. You can see perfectly detailed. Look at this. Take off this. And there's a popsicle stick under here. And take off this plastic. Is this good times or is it taste test? Is it good? Yes. Let's try. It's good, right? Very good. Yeah, try. Try this fish flour. So good. Ini tidak. I like peach more. Dah sudah. Dah sudah. This one is more soft. Draw chicken. The other is more like an icy texture. This one is more creamy. Here you go, Gibran. I can't put it the beef. Wish dia nak selingkuh yang ni. Dia jadi cup lah. Ini yang mana? Tak apa. Ya, strawberry. Dia brand lain ke? Tak sama, tak ada. Dekat Jagan Fish. This one is peach. Ini strawberry dekat Jagan. Oh, tapi yang ni keras. Yang ni macam plastik. Biasa ni keras. Boleh cuba caruan. No. Kan? Tapi harga sama RM10.5 kan? Jangan bongkok dulu dah semua dah. Nanti tanya mami minyak kat mana Itu bagus sangat. Nak air tak?